Dia skater. Skater. Adik, Ika bek gaduh dengan ship nampu pungo pikatranya. Hai, bek gaduh dek ngatranya. Nyatra Cina ya, ditulis sedekah ini di Pulau Lereo. Tangan pika. Aduh, ship tengah malam dengan ship nampu kemar kedua. Jangan mau ke perempuan tua gara-gara ship. Alah, hai bang. Sonan. Dekna. Dekna. Dekdi. Nangka asli pun Dekna ya. Asal nama Dekna? Siapa nama? Nasrena. Nasrena. Nasriana. Mas. Nasrena. Nasrena. Ni. Kamu kaki menembus. Ni no, balik dia kena ni kena you. Kak, Amy. Pura nak pegang nak kat dua lalu. Pura nak. Gara-gara peng kuancung ku, dah keman. Maka pagi si, nyau sulung pagi si. Menyajit pai kampung nak payah pegang jalan pagi si. Pura nak pegang dengku, jalan pikiran mana pegang. Pai kampung nak payah pegang pun pagi si. Pegang akhlak anak mit, yang ia punya anak akhlak anak mit Lampung belok dulu. Jok pengampung kana ni ya beut mendem. Jok pengampung kurung tim jai kula mendem. Jok pengampung usaha-usaha mendem. Ya pokok mana payah pegak ni. Pengampung pegak. Be sampai karu gara-gara pengampung. Be sampai deplah-plah silaturahmi gara-gara pengampung ni. Be sampai putuh-putuh gara-gara pengampung ni. Be sampai kita yang hendak tamang syurga gara-gara pengampung ni. Karena naurun tanya boleh tuan Abu Musi. Ku Junaidi, Owan, ditanya dalam syurga apa pun ku Junaidi, dua buah tak dalam syurga ni. Yang pun kita nyawa dalam syurga adalah tadi mati nikmat Allah ni kalian kenal nikmat yang baru keputusan di Allah tengku nikmat kepegang di Allah 100% yang baru keputusan udonya nyawa tengku 1% si kurang plus si kurang persen tengku kepada penghuni syurga ni. Begitu juga dengan azab tengku. Azab yang kepegang di Allah tengku 100 yang baru kekirim udonya nyawa tengku sabar si kurang plus si kurang boh tu kekirim ke orang-orang dalam neraka yang sabar. Yang kedua, deul guru, pupuk dalam syurga. Dalam syurga bagi si buat danyo saboh. Silaturrahmi bagi si. Maka kepegang dalam hadis Nabi itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannata qati ay qati'ir rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang suka memutus-mutuskan tali silaturahmi. Get Abu Ibu. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus-mutuskan tali silaturahmi. Tengku, ika mojit putus-putus silaturahmi tengku, je. Kepegah di Nabi dalam sebuah hadis tengku. La yahillu li musliman ayahjura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak dihalalkan, haram hukumnya seorang muslim dengan muslim yang lain membengeh-bengeh leuro oleh malam. Yaltaqiyani. Mereka berjumpa, ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Mereka berjumpa saling bah muka. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Urang-urang yang putus-putus silaturahmi dalam dunia, maka singoh urang akhirat hantamong syurga pakon karena urangnya hana mesifut dengan sifut ahli syurga. Nyol kemah contoh dulu. Bagi si lebih contoh keron. Abu Imam boleh bah? Ada Abu Imam nana. Abu Imam, ai. Ne WA lu tu. Nak perlu baca meron, bah? InsyaAllah, amin. Get, bersehat tadi. Dakwah macam-macam. Dakwah Abu Imam John lewat kasidah. Dakwah lu lewat suruh. Ngadu urus dakwah. Daripada fikir kau jangan berlagu mentang, nya enggak dakwah. Persiro tu. Alhamdulillah. Kamu lagi beramai lagi urung-urung lagi Imam John, amin. Nama ngada dengan suruh. Soga ngasulung nu. Jujur berang. Bukan kelung dengan juga nya gagaung. Bila lu puja banyak tu. Ai, ni lu pegang sama contoh ni. Ilang singa dengku merompak dengan syik dalam syurga. Dengan syik drone. Ketegar lu. Kau Junaidi ya? Yang dakwah gampang lu kan? Kali lu calon dakwah dengku. Dan syik dah.
Gisi Garut, Bayu. Kok dalam syurga ron? Oh my dengku hai pokoknya kan dalam syurga. Mungkin karena kamangan-mangan. Long tanya untuk bagi si patingai. Ide engku. Long jak baron je. Jak ada bagi si. Cedrep je. Jauh dah ke bagi si. Ide ton neraka. Tapi dalam syurga. Tapi agak benih-benih syurga baju. Ton neraka ini. Ana apa yang penting dalam syurga? Dua nan silaturahmi ni. Pegah-pegah batu lehoro. Dia yang balu isi. Ku jadi dapat dengan lontong Nabi dia. Kajak balu, tajak balu kurang dewa ni. Maka lu pegah bagi si lam gampung. Adik, saya kan hujah. Ya. Idon tu kuah nak apa pria. Teh yang undang lu kono. Ipreh bulan-bulan tu. Tewa jok peng lo. Ane mik karu, hang teh belum. Karu. Hai, silaturahmi jaga. Nganso silaturahmi dah jaga tu. Ingat. Tetangga tabu-tabu kampung. Dia orangnya putus silaturahmi gara-gara apa tu? Mano. Iti. Bak Mamplam, Bak Jambe, jadi kalau. Putus silaturahmi. Ijak iti itu bagonya. Gepoh itiknya, gara-gara gepoh itik, kau mengeh dua, betul-betul nak pergi apa? Ikut itik, kau lucu kakaknya dua. Mengeh gara-gara ke. Gara-gara itik mengeh tu. Gara-gara Bak Mamplam tu. Dengar mi, itanyo cara pula bak gaya ke pernah di Nabi. Itanyo cara merumah bertetangga ke pernah Nabi. Dengar cara pula bak gaya, tak kemah, be putus silaturahmi. Nyampat pagi, dengar kan? Pagi bak rumah Kak Nah ke pula Bak Jambe tiba. Kebetulan Bak Jambe nyantongan pagi. Watai mu boh pon tengku, boh cabang tengku, berat lam pagi Kak Nah. Kak Nah tengku tiburo ke Arun bro. Bengeh ke, sedih ke, kecewa ke, bro sampai-sampai dia kena, boh andam dia kena. Bengeh koknya, kiban yang god. Jaklah orang yang po Bak Jambe nyo Bak Kak Nah. Assalamualaikum nah. Waalaikumsalam. Kiban kan hana nah nyok nak pegah masalah Bak Jambe lun pakan Bak Jambe ron kan menanah ya kan Jambe kan ku raya ka boh nya takoh sayang mun mentang jit kiban rah nyok kan cabung Bak ron yang reureut on Bak ron nurun siat neron tulung siat alihnya yang boh-boh di moh Bak ron ni cok ron ke deh bene yuk deh keleu kok mangat udip niku nyok kan on reut Bak gap boten aboh tarik Bak lawat dayung aish boh dah tarik kena ku onrut kedehan mengeh gok tu. Maka truk kenan perleta jaga ketika bersilaturahmi dengan tetangga. Ai, hana guna ibadah betul-betul. Tahajud di malam, duha di uro, sembahyang jamaah sampai-sampai. Ya betli lambak but. Ketika silaturahmi Anda putus. Kemaah. Wonyo. Bergadah tu. Wonyo. Ya kemaah. Dengku, kalau hujah dengku buat sinah kalau kemaah. Lega hujah hanai pemaah. Memang pu salah ron hanai pemaah. Memang agak berat betul dengku salah lu putra. Kucoklah koji jamun. Pandai apa pemaah hanya lah koi dia jauh. Dengku, orang yang laki maah dengan orang pemaah, so yang lebih hebat dengku, orang yang laki maah, silaturahmi. Yang kedua, silaturahmi yang harus hebat dengan so dengku, laki maah ngurut Tuhan. Orang syik. Walaupun kat Tuhan lagi nyo karaya ngurung syik baik pedua ron kakaya ngan lako baru, ron kakaya ngan perumah baru, ngurung syik baik pedua ron. Ne jasa poma ke dayo mi lo buka contoh. Hajamun. Nyoba aku ketok dia kurang lu. Lu abe ya tu. Ana sampo sagai panitia. Tak ketok panitia. Ni mi. Ni mak ke danyo dibanding danyo ke mak. Kemah. Ini kena. Kena nyu. Ya hajamun. Uro puasa. Ilo tinggal draw lu puasa. Coro ka gedanyo. Hai, abang lung fong gedanyo. Pumak pegan tu. Ana mak, ilo hawa aku dugong mak. Abang dugong hawa. Tanya mbak adik abang lung tabot tu. Iro ke pu hawa, ilo ana mak, ilo pisang goreng mentang mak hawa aku. Kena badan pisangnya ni celuh pisang goreng mak, sam yang pisang waknya mangak ke mak. Terus.
Kak Long lah sabo. Berapa awak? Ana baru rom dai long mak. Ilong kedua awak baru rom mak mau tempo tali tengok. Jenedi pu awak berne mak mendang mak. Ilong berne tu. Yang ni mana ni? Du mak nyongkut kali kemagun tu. Poh nam dengku kali kepeduk dengku sama tapon ku. Nyok abang nabu na ungkut na kuih buno dugo. Nyok abang saboh tu nabu na i na ungkut na pisang goreng nyo kekak nabu na ungkut na i na itu be dugo nyo na bororo bilong dugo no tua nandu balik peduk dengku imak poh nam dengku gaduh de poh nam dengku du ike mak dengku budak dengku ike mak de ike kedanyo dengku dumpu na makanan ike mak de tok budak poh nam dengku ken buaya dia aja nabu tapu adik nak kata betul je. Nah ya, lu kata pun ya. Anak jajak je ke. Tak lalai je punya. Mungkin bateri bro ke belum. Anak ya habis sih ke belum ya. Anak jajak ke. Tengah lalu tunggu. Buka ada puasa menandu. Klak kima. Hai baik deh. Tekan mak ke kata wadah. Kan ambulan lewat dan hai. Karena teram lasa dengan ambulan menumpuk buka puasa. Mak kita nyawa jamun dengku, ni mak kemah. Bengah popet dengku, sahur. Trang. Mutira kalau bedah. Habis kemabut baru gak pukul lakon. Ayah. Oh ni, udah ni. Asubah. Ban ke bedah huragam tu gejak pak ane. Ne jenedi buat tema. Jenedi bedah jenedi aja. Kasbah ne. Ne mata mabe ada le ne. Ada ka biasa ho kain sa ada bedah je. Oh kai bedah. Ne jamun mak. Kok bahagia tak kalat mak lagi. Uronyo dengku dua ketinggai rumah ni. Abang kai mengkawin ngau orang Banda Aceh. Abang kai mengkawin ngau orang Lamno. Kakak kai mengkawin ngau orang Langsa. Adik orangnya kai mengkawin ngau orang daerah-daerah sekitarnya. Mak tinggal dua di rumah ni. Lampu agak-agak support baju. Dua tinggal ayah ke mak ke. Aduh. Nalu nampak kacau balsam siat. Hai ku dah li aki ku ka krameu. Asam aurat sang. Ada ba? Je sakit. Buka puasa dua gemi. Membelah puasa kedua geduk ini. Gekeun de mak ba ayah. Hai hodu. Nalu nampak pekan. Hau awaknya put mesapoh kalau miwa kai membelah puasa. Elok kok rindu kau. Jamun dah dengar ni hotai pukul dugong malu. Hotai laki bororo malu. Jinona cikgu pukul dugong. Roni go nanti lanjut lepas ju. Kita makan ke lakau ke tak sedih wajib. 15 orang puasa lu hana berumpak lah ngawanya. Elok hawa aku dengar su cuca-cuca. Mi bener patih mi ayah mak katanya sakit orangnya kan gara-gara makanan tapi gara-gara sidro ketika rumah. Tidro di rumah. Itanya ngelakau dengan anak diku. Abang tu buka puasa pu, anak abang puasa buka puasa ngana dia benda. Kem dan aku sehat-sehat. Orang syik dua ketinggai dengan bebal sebenyo beji maka ciri kalan aku. Ai orang syik watak gua ani rumah senang hati dengan. Orang syik tak pernah meminta uang. Orang tua adanya anak lelaki anak lelaki harta, anak lelaki sapu dulu. Tapi perhatian daripada tanya sungguh diharapkan oleh orang syik tanya. Mi ngan orang syik. Be gara-gara tanya sirong bacut ngan orang syik, anak tak bunge-bunge. Anak tak bungan orang syik beton-ton. Anak tahu rumah orang syik beton-ton tu. Benar patih tu. Mi orang-orang yang hendak tamang syurga kepegah di Allah termasuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Bak sabah uro dengku truk siro sahabat tu. Mi truk siro sahabat. Ya Rasulullah, nda petunjuk jalan syurga kelung ya Rasulullah. Pura kende Nabi as-salatu ala waqtiha. Yang kedua ya Nabi birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Yang ketiga ya Nabi jihad fi sabilillah. Mi
nak tom dengar kisah Awis Al-Qarni ni ngingat dek anak agam kah bujut ke ilmu dengar kisah Awis Al-Qarni mi Awis Al-Qarni dengku siro anak muda tinggal jauh dengan Nabi tu Awis Al-Qarni Awis Al-Qarni nama itu yang kisah viralnya yang itingku mak tu Awis Al-Qarni getingku mak ke bawah ji yang Awis Al-Qarni tu igotnya di rumah puput ke dengku gesmano mak gesmano mak puput di rumah dengku gesuap-suap mak bahkan igotnya dengku Awis Al-Qarni buat di kedai dengku tukang pelah-pelah kursi tukang cang-cang kursi naraga taboh igotnya dengku igotnya asalnya ju gecok mak watai bengah dengku le gesmano gecok mak gebuh laraga dengku ke bawah pasai tu nyan bek gadah mak ke nak bek jauh man mak dengku lam raga gebuh dengku bak sabah ura menogeken dia Awis Al-Qarni bak mak ke mak wan mak ilun mak kan nalung dengar mak di kota Mekah nasiro Nabi nanggoknya Muhammad mak rindu tak lon ke Muhammad mesin tak hati untuk merumpok dengan Nabi Muhammad mak nya mak long tinggal ro nejit mak perjalanan ke kota Mekah mak si uro si tengah mak si uro si tengah mak long tinggal lo dron leuro jet mak geken de maknya hai ne ikah dari mudakan ke jaga alun jak merumpok dengan Nabi get mak singa bengah long jak mak malam di Awis Al-Qarni dengku gecok iya sabuh pingan raya dengku ayan raya dengku gepeduk samping mak gecok bajai pada bawah pasang dengku gepeduk samping mak geken mak empat iya sip ngan mano sip ngan tung ismayang mesuci mak empat makanan empat pakaian mak ganto pakaian tu lehuro mak lehuro insyaallah akan lungwo kena mak mingan habis sekalian yang kepemulia ada Allah Subhanahu wa taala bengah sebuah buta cok kuda Awis Al-Qarni gudang dia tiga gudang si uro perjalanan si uro si tengah perjalanan ni kira-kira karap tro Mekah ni menyahino karap tro ulu Semawe kota Mekah ni tinggal ke ya Allah maklum pukala ke mana ya Allah maklum ya Allah pukala ke gantau bajai pukala ke sarapan pukala ke pajobu ya Allah maklum pukala ke ibadah ya Allah tinggal aja ni iku dah pelung aja saya tigang karena tinggal tat korang syik tinggal tat kemak deku ke pedang tu kuda pedang kuda keken bak kuda balik wa rumah long ikan kuda okey bang balik kuda wong apa yang terjadi tu rumah mi bangga buka pintu di Awis Al-Qarni gekli ubiraya pakot gemat mak ka meninggal ya Allah aku jaga maklum ya Allah Polo kem kekli deh. Itanya tak kli yang gini. Nyamban kaknya bergembira di atas luka orang lain. Bere, bagi si masyarakat roh ni. Ya, orang kli gini. Ya Allah. Dan kem dia. Tonton. Haji ku pe mak. Lam raga ku bawa pesan ugat toba je uroman tiuro sedengah baru kujak ku nak merumpok dengan Nabi Muhammad tapi kan dicok pulang maklum mendeho dan dicok pulang maklum kan menalung sampai nak ku demaya pintat nak ku demaya rahmuk ya Allah ya Rahim ya Rahman tua long pegahmi mak Awis Al-Qarni nak penyakit supak bak jarong watai meninggal mak Awis Al-Qarni penyakit supaknya mak Awis Al-Qarni meninggallah mak ni patih dengku watai meninggal mak kepegah dalam sejarah anak saya kubu pakan anak saya kubu lagi corona kenang jino dengku hai dia kubu gecok gekuh kera gesmano kera gesumayang kera gekubu habis gekubu mi geminah rumah Awis Al-Qarni agak mudin macam ni pergi dia urang haitim jauh orang kena Awis Al-Qarni leh nyami kalau tinggal masjid kalau tinggal bang melasah lah ada gua dia rumah kena tinggal kira kena gua ikidai gua bak melatah lagi yang munalah
Di Nabi bahasa bawa urah munaga kami Nabi Muhammad hantam merumpuk ngawis Al-Qarni, hantam merumpuk hantam kekalan yang dah awis Al-Qarni. Bukan bahasa sahabat Abu Bakar, sahabat-sahabat Lut nyok dan jahok kedih patai jak kedih hidih nasiro anak muda bak nang ronyo nan goknya awis Al-Qarni. Anak mudanya nawis Al-Qarni kiban kamu turi anak mudanya Rasulullah bak jaro nasupah. Nabi hantar merumpuk ngawis Al-Qarni tapi keturi awis Al-Qarni. So yang pekak malaikat. Nah anak mudanya supa anak mudanya. Jaklah para sahabat. Di para sahabatnya dengku laki mah itanya lah mati. So tiagamnya. Kok Nabi keturi tak? Tadanya kalau merumpuk ngan tiagamnya ngan awis Al-Qarni kalau merumpuk. Tapi kok keturi tak awis Al-Qarni? Kok mufom tak awis Al-Qarni? Jaklah dengku. Jak teruk bahasa bawah masjid tu. Awis Al-Qarni dengan kedua yang ke itikaf. Mana? Ikamu dari Mekah. Oh dari Mekah. Ya. Ikamu jak kena amanah Rasulullah ke Yusudat siro anak muda. So Yusudat nan anak mudanya awis Al-Qarni. Terkejut ke? Long awis Al-Qarni. Oh mereka bunga-bunga nikah anak muda. Mereka pururung roh. Nabi nak kepegah anak mudanya nak supak bajaro. Nampak ni? Acin kalian. Nah kan? Supak kan? Lo mana bohong? Kau misalnya, oh, roh, icum jaro awis Al-Qarni. Hai anak muda kesemewaan kata. Nak pernah merumpuk dengan Nabi. Nak berusaha aku aja handro. Pada gua kemana ngai mak aku. Hana tu rumah Nabi lo. Nak merumpuk tiawal merumpuk dengan Nabi. Nyo alhamdulillah kamu merumpuk sahabat-sahabat Nabi. Beri longnyo. Tiawal merumpuk dengan Nabi. Hana Nabi kirim salam ke roh. Kok kedri Nabi lo? Nah, ada merumpuk dengan Nabi. Ada mana Nabi kirim salam ke roh? Yakin ke? Sebab anak merumpuk dulu. Tanya anak merumpuk terus-terus orang tiba-tiba ngetri dia orangnya. Tenang yakin dulu. Wow, orang dengku benar patih awis Al-Qarni ngetri pak salim daripada Rasulullah meninggal awis Al-Qarni. Patih meninggal awis Al-Qarni dengku. Musiro anak orang jangan. Ikut dia orang kampung. Hai, yang menyekajakan para sahabat mak itu pak kai baji. Yang minta kena pada yang tu. Ikut lain. Betul ya hai. Yang itu pak kai kok yo. Yang aku yang tupak aku berapa jaroi. Hana orang jarum. Tapi di hari orang kampung yang dengku. Saya ramai orang truk itu aja putih. Truk dia terlalu. Orang kampung kaya dang-dang dengku. Pak minyak penawa dong. Tak putih-putih aja itu. Tak putih-putih muka. So yo. Bubur dari orang kampung ada yang. Bang, noleh bang. Berana. Dari mana ya bang? Dari langit. Hah? Nan kampung langit. Ke langit dia tinggi. Soron malaikat bebohongan malaikat lu truk lo nyoso malaikat jin nyoso malaikat jin nyoso malaikat jin idenya de malaikat nyoso jin dari kampung yang kok ni jak kena kamu jak kena yak semano yak pegafan yak pesolat yak pekubu awis Al-Qarni kok ndri awis Al-Qarni ai awis Al-Qarni hana terkenal di dunia, hana itu rigop, hana viral pak YouTube, tetapi awis Al-Qarni keturi di para malaikat, penduduk langit menunduk itu di awis Al-Qarni. Tanya untuk putra amalan tiagam tupaknya putra amalan. Memang hana amalan tiagamnya, tapi di pemulia orang Syi, orang-orang yang pemulia orang Syi terkenal sampai kepada Lauh Mahfud, keturi di Allah, keturi di para malaikat. Dekalan menyata pemulia orang Syi. Dengku, mak lo kat tuang pep-pep dengku. Tuhan ron pep-pep lam tengok. Dengku, mak lo kat Tuhan le permintaan dengku. Ada ron tapi lebih tengok. Pajak ni laki. Ngak orang tua bedet-det. Orang tua wadah nuwa dengku ni. Assalamualaikum mak. Pak isi gurai-gurai lu muraga murinam. Nak perlihat teman syurga? Tak boleh dalam syurga? Tanya mbak mak. Yang mat syurga tanya mak. Uraga mau rumah tanya mbak mak. Yang murid juga duduk cium mak. Assalamualaikum mak. Mak ni kalang-kalang long taman syurga pun neraka mak. Kekun dia mak. Alhamdulillah nak menyekah. Lagi long tanya mak menyelong syurga pun neraka mak. Jadi yakin tak mak jadi di syurga lah. Kejap isi katanya. Mak long syurga pun neraka mak. Oh mana aku nak masak gaya kan? Menyemak kita yakin ke kita syurga menumpur. Menyemak anda yakin ke kita mak anda yakin yang mat kunci syurga. Pulang orang lain. Mi
silaturahmi yang full dengan orang kampung baik putus, yang kedua dengan mak, yang kelih terakhir yang baik putus silaturahmi disambung cerita bunuh yang baik putus silaturahmi dengan lakau Allah. Nak pelai dalam surga mi. Yang mat kunci surga roh nak koron. Walaupun anak gede. Nauri no dia pegang ono keun mungkin lakau ke mat kunci surga. Lagi awak mak kunci neraka. Bagaimana? Mana yakin? Lakau semayang tan sapu tan igok ibang neku lakau dah nyoba bau lebor neku kakadai janduk saban lagi warna kulit neku tupa-tupa baju dengan lo imnasan neku ayo lo sono lo bekalan bu permoh ku raja delayan dah lakau kaya ramana hile yang dah lakau ngan lumo neku ya hitamnya kalau mau agama go rap tapan lumo ngan lakau neku lakau ingin orang lakau yang ini anak-anak lah yang berdia awak kalau mau kawin lah berdia skater skater Ini tiga beg gaduh dengan ship nampu pungo pikatranya. Hai, beg gaduh di ngatranya. Nyatra Cina ya, ditulis sedekah ini di Pulau Lereo. Tangan pika. Aduh, ship tengah malam dengan ship nampu kemar kedua. Jangan nampu ke perempuan tua kadang-kadang ship. Alah, hai bang. ilok enak dah guys ilok tugas undang-undang ceramah kenyang gue kegop dah guys nampak belum tu kata ente bang jaga mentolong bang ada kuai cu tu jangan ku koyak ada berkasih Uraga. tapi baru pun dah jauh kampung yang nak muda dua boh jangan ku baru pun nak muda dua boh kampung kau boleh heboh Ibarat ni anak jalan kat gal mengampungnya koyo jalan tangga kampung-kampung hancur ni. Kebagai ni anak jalan kat mengampungnya dah mengampung sangat hancur aku. Habihan bagi si remanda wala. Kedua anda macam dah. Kah, ingin no. Aku ibu mesti kalau kayak mana mesti. Nyo berapa jangan sopan lagi. Tapi kamu nak mesti mana? Nak urungnya punya keron kira berapa? Kayak dong ale, ibu mesti dong kan lagi budak. Ya Allah, buah ya Allah. Anak gua ibu mesti tapi bere. Jangan male dah. Berapa baki benar. Memang benar. Kau berapa baki? Gua yang dengar kau baki gua. Ia berapa dengan tunggu dengar. Punya model awak dengar. Ia berapa tempat-tempat dah. Kau dia awak menship ni kan dia ketipak sama sama kan. Pagsi nak berhoron. Tinggal pagsi awak menship kedai nak berhoron tipak. Handa je, kan kedai pagsi. Kan rata. Ai, kah, ini nak purang nak berapa? Puraga. Pembegaya baju. Kenapa puraga lewetnya? Payuk. Murong dan duri. Baiklah pegang duri perumah. Babo baju dengan perumah. Tegur. Dek. Pakai jilbab. Urusan roh bang. Anakku terserahkan. Iya, kena. Yang punya pegang apa kedai kopi, papa kedai kopi dah. Kopi kau apa anak bayi. Dengan perumah ya. Orang ini kan beragam yang ya ke perumah. Kau bawa je kat saya ni. Hai punya gagal muam tiga uragam yang buhu kalau uragam buhu dek bayar kamu dek pay dulu bayar kadang-kadang ada bayar kek ada mereka kek jangan bayar tiga keluarga cemara di dia keluarga neraka di bemenan uragam bubuh maka lu pegah tapi pada awal lu uragam nak kalau uragam nak nampak buh punya urusan roh di sini yang keraya ke uragam nak nampak buh kanah tengah gedung nang kak ni geken kanah bak kak ni ni katris posunya lagi aku turi lah kau ke ha
ngeh sini. Ya pamah dia kana. Kak panggar-ngar lako ke tapi kira kau ke anjing. Ada lako ke pergi bang hai. Punya tutup lako kah bal lako ke je. Ikah ni baik-baik kat sok-sok ro ke pasal lako kah. Malam lako ke dah. Singa apa? Lako ke abang melasah. Urina dan ku bangga dengan ku. Gua rumah kat ni, bang. Tak icah peronyo na. Pakai ican sinah ya panggar lakoi, ya pegah lakoi ji bang. Ya pakai lakolong anjing bang. Abang je bang kan? Kau kat trip dia anak bang ni. Kau nyobe malelu. Je dekat mon. Nah pernah je menurut SD ku bang ni. Perempuan juara 2 di lomba ni. Pulang ke juara 2. Awak ikut pi 2 ro ni. 2 ro awak ikut kok nya juara 2. Singa kana hai ke fikir dengan lako dengan perempuan aku jaga abang. Ke pada ku imam. Abu imam, pakai mah abu imam. Ku bang ilung 3. Silakan. Biarin. Mai dah laki bang lah apa? Bang. Allahu Akbar Allah. Kak ni dengan kedua kak nah. Kak nah. Ni lako kah? Ke nurut pungo kak nah. Ana bahagia lako. Betul. Ni ilon ni pakai lengwo bak dayah lelem kahwin ni lengwo bak rumah perumah ni lengwo bak kediaman perumah malam kelima di kampung perumah lem hidang kimu lem lonjak dengan perumah semayang ya gepegak kumain gumum alhamdulillah malamnya malam kelima terawih dah leke bak salah sira warga baru gedanya yang baru kahwin bak kampung gedanya Teguh Junaidi lem perumah lem likat berdaya itu kudang imu nyumi sampai kan ipreh lo puji cerita jalan abang kok senang aku bunuh bahkan senang itanya yang bunuh sekolah aku bukan aku lu senang ni kau lagi itanya nalako tantom dium lasah nak senang ni Ura Jumat, anak kerja Jumat nak senang ni. Hantar muturi ngabui mumsi nak senang ni. Baru yang muturi ngabui mumsi wadah nak kahwin ni nak senang ni. Cok lako-lako ni dia lamlang ke ni. Aipo ibu. Oh, aipo ibu ingat ni. Ikan ibu kawan. Kurang agak bermegaya. Digaga. Kemah, belum pegah tapi. Adik, sayang. Bunda punya garut nak payah kenyang dia. Oh ke? Ya. Pernah abang? Kena? Ya, abang nak dangkimum ronyo. Abang dangkimum. Kan kalau dengar dakwah uklam. Abang segala dangkimum masjid. Masjid bang. Cuma kat 25 tu nantang kejadian. Dah ulok-ulok kah? Uklam runa dakwah. Barunya aku dangkimum. Pernah dawanya bang? Anak kuai lempu. Nak merampak bang? Aku tampar ketiga anda. Ada yang ada hayu. Tu. Uragam gaya. Di rumah 2 aku ya dalam game ni. Allahu Akbar. Uragam ikut leko tu. Tanya leko ni nak. Yang pandangan urinang bagi tu. Nak menggantung. Ya gantung. Uragam tiga mesra-mesra surah Bismillahirrahmanirrahim. Urina dekat tak mi yang kau kaya. Lagu. Oi bah roy lawinyo. Walad dallin. Kekenjo kulhu nyanyi kulhu Allahu ahad. Urina gepreh deraka kedua peraga ni abang yan. Gepreh urina. Habis rakaat 2 gepreh peraga nya lo. Aku lupa kali. Gafai. Yasin. Apa lo? Kau senang hati? Lah kolong je apa Yasin kau? Allahu Akbar. Tak ada ayat tak guys. Mandengku, ilmu mati mendoa je ku mendoa dengku. Mendoa je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni mendoa. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin wa amin uzdain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh bahasa Arab. Syukur selawat bahasa Arab lain atau insyaallah. Ya Allah, berkat keluarga kamu ya Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Warinat. Ya Allah, bagi anak yang soleh, anak yang jad kebijah mata. Ya Allah, long begini ke bermolong. Ya Allah, lebih promo tak bodoh. Ya Allah, ya Allah, gancu amin. Dia rina hidup amin mereka ke mana?
Yang taban lagi lu ngejak baru tak bila kemah. Bila kemah. Itu baru salah bulan 2 lu ngejak umrah. Kemah. Habis mulut bulan 2 baru salah lan 2020. Nya kalau pompa mulut kan ditolnya pompa mulut 2 ga. Lan 2020. Baru salah ngejak umrah. Ilu abi mumsi, ilu corona di Mekah. Itu Mekah lu di Mekah. Itu Mekah Madinah lu di Mekah. Katruk Mekah. Kamu truk kubur rukun ulun tuan dengan Abu Manan. Abu Manan ni dia Abu Payapasi merumpok ni. Jadi pah itu Mekah ulun tuan le kubur rukun pun umrah pun rukun umrah wa langkama istirahat bedah le muka HP ipegak pengumuman bah HP Mekah Madinah ditutup untuk sementara. Kamu terakhir alhamdulillah lu merumpok jak terakhir. Putra kejadian ini kejadian. Pada di Mekah kena Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ke depan merumpok Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jaklah ngamotor kamu rombongan. Elok sampai tabe londok ke mana elok londok awal lain. Pajan lo. Memang ada kalian mana miat tanya dah bahaya nak kurgon. Awak arah kau dari. Ya. Ilo nak kalan. Ni wate-wate nama ni medong kalan ni gago. Kau banyak-banyak boy dong. Awaknya ni pakai niqab tu. Dia pakai abu cadar. Boy dong banyak-banyak. Awak ni pakai masker tu. Enggak ada boy dong. Mana boy dong kau? Pakai abu. Jadi kan dia awaknya nak cukup dari dia. Awak Arab matai mantau nak cukup putih-putih. Tapi lo nak pada kau ke awaknya ke dia keng. Karena awak agama awak Arab ni. Kan lagi dia mau boleh buat. Tok kena boleh ino jampang boy dong panjang tu. Urang gleh-gleh umat. Ilung long bayang mana tu. Menyodok no awak Arab kiban Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cukup dari aku. Kan lagi agama. Ai pah haji duduk kena yo. Lau tanya lah malu. Hai dengke Nabi Muhammad orang Arab nahi ke si kampung lu pulang. Pak si dia lagi awak Korea. Hai, ya, ni kena le. Mi, kau dari awak Arab. Awak inang kau dari awak agam kau dari. Maka dia anu tanya orangnya anak muda tanya anak ni dan dia galak ke artis Korea. Lee Min Ho. Opa. Galak ke anak agam lagi anak inang. Lee Min Ho nyan lagak gara-gara pakai bedak. Bedak aki hana memulai lagi aki kerusi. Dia badan pijut. Pak melaku menol. Galak anak muda ni orang. Anak inang tanya wadah kalau artis Korea. Ikah dalam bakalan awak Arab. Mi. Nabi yang paling tari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni. Tak Nabi Muhammad gak ada masalah. Ini medang lakoron. Hana masalah, tak kala lakoron muncul masalah. Nyon, Nabi Muhammad tengah na masalah tengah galau dengku tak kala Nabi gak ada masalah. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengku wajah gedengku lagi bulan purnama. Kulit putih kuning lagi taridan. Dan be Nabi hana pakai Rexona dik. Be Nabi dik, ya Allah. Be bunga melati dik. Orang kejak be bunga melati dik. Kalau kekah. Dup Rexona ke pakai ancur dik. Nya, kadang-kadang ditanya dawa ina karena letak menyepret aku nganyam meninggal dik. Nya aku pula mi hana pakai minyak rapu aku. Oh, ya masya-Allah. Baik. Mutungki aku. Bayangnya bersih dulu. Menyoduklah ruangan tengah baca doa dalam ruangan peti 28 peti isi peti sekda peti bendahara meninggal uri dalam. Nyamban bayi geti dulu. Maka dengku dia anak miat nak galak ke gayah. Anak miat dengku saya kai klik cicak ba mak ium tu. Dia mai senang ni. Iya maju. Watai buk mak anak miat dengku. Tiem. Baik anak miat, ayah anak miat tiem. Aceh teh dengku punya mak ium tu. Dicai bu betul lakoro dengan pepek plak ni bu. Aceh ni mi watai klik ni laki balon ku buaya. Pakai klik. Gara-gara tu, gara-gara bayi gede aku. Nabi Muhammad cukup dari gejak Nabi lagi urun turun bukit. Gejak Nabi lagi urun turun bukit. Oh Nabi dengku hina mu peh-peh dengan gelunyung. Tadi dah Nabi Muhammad. Nabi wadai kedua langkawan urung panjang dulu goyang-goyang himanyang. Wadai kedua langkawan urung goyang himanyang. Beda dengan orang. Itanya wadai kedua urung panjang orang. Wadai kedua urung banyak dia orang. Bang bang, bayar pegah mana pegah bang. Nabi anak menan. Cukup dari Nabi. Punya dah pegah ke akhlak Nabi itu.
Mengumpat dan akhlak Nabi. Lu pegah apa contoh akhlak Nabi? Dia dah pegah lama lagi. Dia trip malam nyawa habis je. Ya. Dan keng-keng ke kenapa tengok. Ai dek, elong jadual kan. Dia lagi pegah bakro kajak pada ya. Yang anak ilmu agama dakwah. Betul lo pegah. Ulun tuan penuh jadual dakwah kalinyon. Dalam corona ya. Betul lo pegah kami lo nibung. Malam barolam di Matak, malam barolam di Aceh Tamiang. Segala macam demi Batu Fat. Dari Batu Fat gua di Gerung-gerung. Dari Gerung-gerung dengku di Nagan Raya Banda Aceh. Malam Singoh dengku, malam Singoh Gede U, Panti Rajat Bukit Jaya. Malam lusa dengku Samalangan, malam lusa raya Tepuk Tengah. Malam Minggu dengku Pah Gede Banda Aceh Sibreh. Kemaah. Anak-anak long yang nabak dayah kembangkan potensi. Abu Mufti. Nya urang-urang dakwah kara habis Abu Mufti. Hana galak le urang ke dakwah, hana galak le urang pegah-pegah agama. Jangan jamunnya dengku hana tak muhi, dengku mujakro mentang, dengku hana tak modern. Jino dengku kaya yum. Gepeyum di Allah. Dapatih ni yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang gepey derajat di Allah hanya dua golongan manusia. Yang pertama golongan orang-orang beriman, yang kedua golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang nak ilmu derajat gepey di Allah. Ni lakai maah. Nyok lah pegah-pegah. Maah 4 supir long hidup puan. Buno long dakwah ni, long ceramah ikut Al Usmawi. Wo deku yo amplom. Epat lama tolong ban. Ibi dompet sabah deku. Di jamaah lu dompet sabah tah sabah long kala ni yuk dengku dompet dengan tah dengku per juta galak ikut dia orang juk aku dah pakai apa nak pahala lu nyong gop jung nyong ku gop jung nyong dengku laki mana tengku asli tepi punti jung dengku ni pakai dengku apa nak pahala lu kemah nu nyong demi Allah lu nyong dengku gop jung jom nyong maka ilmu halau pakai aja mu iri gah aja je silap long cina kalan swallow nyo kena prepare so kanto kita nyo menyo urang na ilmu la kemah abu imam syi nya pegawai abu imam syi nya nak kerja na memang proyek ni set ngang paju lebih rupiah derajat di Allah bayar kita nyo saya cabela agama Allah kaya Wadah nak dukung agama Allah kaya. Ada semayang iya. Ya buat ya kekasihan membuat. Baik ya. Kah, dah berkata. Dah mana? Bagi si pura baju sampai ini. Astagfirullahaladzim. Itu meh jika kakak cangai. Mi Nabi Muhammad tari ni akhlak Nabi taboh. Lu pegah taboh mentang akhlak Nabi tu. Yang jauh dengan akhlak tanya. Ai mi Nabi Muhammad giat semayang tiap tupun. Rupanya di Abu Lahab utus tu suruh awak kafe. Geun bak kafenya. Kafe no ya le. Pura Abu Lahab ai kafe. Ikah ku utus sagai asai support dia rudah babah ke Muhammad. Baik jit jak semayang. Oh benar? Rudah babah ke Muhammad. Jak demi asai Nabi lewat demi Singah lewat lam 3 minggu ke buka lagi kan Nabi dah pergi bak sabah urau ada kena lewat Nabi ke kalan dilikat badaian hana urudai babah hana le urudai babah kedanya Nabi lama dek mungkin urudai babah wah nali kesemayang habis saya ada yang Abu Bakar yang biasa urudai babah di so naik kafian pada rumah bau ujung je di rumah pakai ada urudai babah dulu Ronyo naik sakit Rasulullah. Lo dengar sakit, kamu bersyukur je sakit. Oh kajib punya mana? Habis semayang kerja ada rumah haji. Ni gak takai Nabi. Dia buka pintu dia kafe yang. Dengar sakit. Nabi ya ke? Oh ni ya ke no? Nak dah babah dulu ah. Pergi Nabi ke? Pun sakit ni. Dah mampu. Baru-baru dah mampu. Boleh kajib ubat. Walau ikah yang yuyur dah babah dulu so Abu Lahab kau malai aku ijing meja walam balung ron katruk balung oh kaji menyamanan bah tahu deh pupu jenis jaga no anak no akah bagah boleh mendang kemuno alau kurung pesakit hati kau nya maka pak gesip menyenau urung anak galak keron namun pak gesip nak bagai puak motor dai dan nak punya anak galak gesip namun acit apakah dalam penjara sama-sama berdoa home toh yang mama doa-doa dia
Nabi ke balik ni. Kaji mana kafe apa? Kaji apa? Ke balik Nabi. Watai ke balik gelit dia buat kafe ni. Ya Rasulullah, pelak aku. Mulia hadron. Ilahap yang yurdai bapa betul kalau. Dan aku fikir bunuh kali bapa dah dalam gunung ni bapa. Tapi dan aku safeguard hati. Muhammad akhlak roh luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nambah ni. Nabi ke pemuah gop, ngan ke pemuah gop kita mau syurga gop. Kita mau Islam gop. Nyamban akhlak Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad akhlak gop wajah-wajah gop. Yang kedua Nabi yang paling ganteng saudara. Nabi mi menyatakan Nabi Yusuf Zulaikha tadi ini ke Yusuf dah ada jantung. Otai kalau Yusuf mi Zulaikhanya kana lako menteri lako dalam di Mesir. Ikala Nabi Yusuf kiban tadi Nabi Yusuf tu ila melu dupuh no otai long truk no nayang keun lah kawan urang keun. Kau dari itu. Nayang keun lah kawan. Nyanduk ke ni pegah dari pulang Nabi Yusuf tu. Nabi Yusuf dari luar biasa tu. Sampai di Zulaikha gede nafsu dengku. Pak sabah uro ketika raja akan kejak kedai dah rapat dengku. Gekunci pintu, gekunci jendela dengku. Gesuk baje-baje baje transparan dengku. Gepekarung tu Yusuf sini putra Zulaikha kena kajak ale. Bek menah ni long haja ku pakaian ron laginya. Yusuf, setrek aku preh lakinya Yusuf. Lah kolong kajak rapat Yusuf. Nya dua dengan rumah Yusuf. Pintu kalau ku kunci, jendela kalau ku tutup Yusuf, gordeng kalau ku tarik Yusuf. Kaya kena Yusuf baju, ka ku siga, tamna hati ku tetrek ka dengan ngelong ka. Ha Zulaikha, ilong ya ku kesoya ku Yusuf ana le urang membantu ku ya weh. Don le urang kalau kunci mana bayar ku. Ayo ku Zulaikha kesoya ki le. Ilong ya ku Allah. Ada haja. Urangnya pegah Allah nampu api. Kena aja. Zulaikha dele ku rinang kalau kurang sangdan ku kalau ge ulmu aku noinang kurang sangdan. Gelik Zulaikha. Gelik Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada gelik keplung ke kene lah. Yusuf jangan lari. Kenapa lari Yusuf? Karena kau kejar Zulaikha. Keplung babah pintu keplung deku. Rupa ji Zulaikha yang menan deku takdir Allah. Hanya itu me kunci pintu sabote deku. Memukan. Keluar kau. Urinang memang manusia yang paling pintar bersandiwara. Ketika geulak kau bukan Zulaikha, suami lon. Anu yang tacok lamon jamun yang tablo ni kalau long ini perkonangku. Tak mia gede membalikkan fakta Zulaikha. Dipegah haji ini perkonang. Pada Yusuf ini perkosaanku. Ini perkonangku tu. Gaibli. Duduk hai kepikiran nyokon hamukin Yusuf ke tak ke Yusuf ni. Ge itu orang-orang ahli istana. Kenapa. Hai. Ni nak kejadian meno kiban cara ke dia orang istananya awak-awak ahli ni menyoino staf ahli ni ikut meno baca Zulaikha bekah ke yang Yusuf yang salah tarik bu Yusuf baca Yusuf bekah ikut Yusuf yang salah tarik bu Zulaikha cia cok baca itu baik kalau Nabi Yusuf bekah ikut oh Zulaikha yang salah man pakan aku Nabi Yusuf dalam penjara karena Nabi Yusuf menyimpan rasa cinta kepada Zulaikha gekeun raja asjinu ahabu ilayya aku lebih masuk penjara saja daripada di sini dia urang di kota Mesir keungkeun ke Zulaikha ku Zulaikha kadang roh meledan alai nam ikutlah Zulaikha sakit hati Zulaikha dalam hati Zulaikha pun awakkah akan kelung hantong kakalan Yusuf bahasa baura kepegat acara dalam kerajaan ni gundang ururina menandung dari gadis janda bolong menandung kena undang pada gundang ina menandung nunggu gejuk saboh sikit gejuk saboh boh mamplam Yusuf gejuk tebit Yusuf keluarlah dalam Al-Quran baca surat Yusuf keluarlah Yusuf nak ikalan dia awaknya kibankah Yusuf watai gejak Nabi Yusuf tu ikalan dia urina yang hantar ikalan aku tapi ikan dia urina lah Al-Quran ke pegah aku nyaurang pemalaikat kau tari ya kau kan lagi lah kau kaya kau dari Nabi Yusuf ku sampai orang yang hana sengaja geksi aja roro maka dekah yang agak-agam yang tadi baju baik sombong 50% tadi Nabi Muhammad gekoh 25% gejuk Nabi Yusuf tinggal 25% gejuk kawak Garut ketuku protokol bedi ku Junaidi raya baju ya gejuk ni lah beda lah gejuk nya nana
Anu muda ka sombong anak pupi. Kai hendak ke penyang-penyang bahu. Idanya 25% ganteng bagi-bagi ngembui bang. Nya bang, padahal pegang ganteng ikan ibu. Dia ni inang pegang menan nabi dari kan gede-gede. Alah kuda Firaun. Ya, lihat dah kala. Anak pun bergale dia. Ada nak agam sabah nak kan gede-gede. Alah. Weh, dah dekat itu. Ai no. Ani ina na jaga roy ka. Ika tai. Malema tu. Malaya tu. Berata Honda agam kai. Atero ko jo. Beka pedek muruai. Ninang, jaga roh dia. Dek, perempuan baik-baik akan mendapatkan laki-laki baik, bah. Kenapa ya? Kenapa ya? Kah ibarat mon dik. Prehmat dam tima dik. Baik ja abang tima bak mon. Bek mon wit-wit. Lek nyomon wit-wit ikut tima idang karo. Dek, jaga roh, bek jaga mak, bek male mak, male ah. Ahai darah mandum gata yang inang, gata umpama bungong yang cukup mengharga. Tak jaga-jaga hai darah bek sampai lain nyan bungong bek sampai diji kenang bencana dunia. Bencana dunia corona gata udara umpama si kuntum bungong kemang di dalam taman yang timur penuh dengan cahaya duduk penuh dengan cahaya. Si berangkasa yang kalian pastikan galak bungong hati terkenang terasa di dalam dada menyabungong kalaye musabah kumbang hantuk le bungong kamala adu buyung. Mengapa lupa padaku selama engkau dirantau ku tunggu-tunggu dirimu berliku-liku janjimu berbelok-belok cintamu sehingga aku jemu pada dirimu. Bagi si nak tengok lagu yang nyanyi dromu tinggal bagi si lagu tanya jamun bagi si bungaku dahlia. Nanti kan bagi si lagu yang lagu jamun ni. Malu aku malu pada si dong apui yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menunggu pacar jawabku. Kamu kaki megah kalau nak lagu lawetnya abu imum syik abu imum tengku syik pegat aturan dalam kampung menyabak rumah pesta pedip-pedip lagu tengku baik jak pestanya orang tua kampung nya pegat pesta ni mit lagu di kampung tengku pedip-pedip sound sama cepung nya lagu ya aku pak syik samping sound lagi awak kena narkoba. Benar lah man lagu bak pesta je tengku je jilbab putih lambang kesucian di balik jilbabmu ada dia yang takwa di balik jilbabmu terdapat masa depan cerah. Pedih lagunya atau ada truk lintung pedih lagu bila Israel datang memanggil tanggap juga untuk malaikat maut hancur dia tu kan lagu lewetnya bini kuah nak jelas kan baik lagu lewetnya tu
Kau adalah cintaku, kau adalah sayangku, kau adalah rinduku, kau adalah oh Gregu. Ya lagu ikulah lagu-lagu nyon. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu, jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Nah, maka bagi si ani enam jaga roh, ninang jaga roh. Insyaallah lakomu akan dah. Dek nang, baik asai pilih lah, baik kau pilih je. Jih belum, kenapa dah? Belum jaga roh, ani enam jaga roh. Nak tanya 25% ganteng cantik bagi-bagi kan? Berapa ya? Nombui kami mi boleh nak berapa no ai mi silaturahmi begat ngan la kau lako bu bergaya urina punya perlebek tinggal ke lako bek tinggal bu lako bek kau lain lako bergelih rumah baju bek lagi pelet ya pergi hati tinggi kalau saya hai temu rumah long tengku mana kita temu anak burung 7 rumah urina mau bergaya cuy rumah nyakat di urina cukup kelak dengan aku dia lagi mahal urina cukup kelak duduk ke rumah menjelbabkan pakai dia Abu Mumsi menyana tempat benar Mumsi kan kaya itu Abu Mumsi di rumah so baca daster prangkot baca daster lemah dalam dengan baca daster raya takumu lewat Bang Bakar muka angkut Bang Bakar kajak ibu-ibu kena menanduk pada kau Bang Bakar jongkot plak aku duduk you di urina nyorayang jilbab dan nyamang Bang Bakar ongkotnya pada 1 kilo kekerling Bang Bakar nyan 2 boh 2 kilo 2 boh 2 kilo lu kubira yang meluhu Ana male diuragap urinang 2 ke rumah anak jilbab anak sapu panggalap ke elak rumah ke ilom dengkula kemah bak sapa uron kulo telepon mana ni tu bunda ya nanti malam jalan-jalan yuk kemana lu sukun aja oh iyalah nanti malam ya malam kajaan ilu aku pre bawa dah ada mendang ion dan iji bayi tebe dengku isuk rok dengku isuk baja etno duh punggung si kanan pakai rok pakai baja dengku etno udah yang bunda kau ini aja tapi jangan lu suka ngabang lagi nyan pakaian hai pakaian mah punggung luar ikalan ni gak punggung abang punggung adik ikalan ni gak punggung adik kana jangan tahu aja mau bang jangan tahu aja kayak aku jaju si jam lu kerja kopi ku alam abang anak pre adik ai ku ambil beru rinarea punggung itu pemenan tanya uraga da urina tero baju tak gara-gara ro tamang kamu surga tamang kamu neraka tero baju jika dong neraka yo tamang ayo gitu tadi ku pegah orang tu dakwah beda babudi tu tapi benar-benar udah timba aja aja kan pakai kan ngantang apa isi ya saban bu jadi mana ai mi orang enang jaga dro mi di rumah betari tebi uluah na tarian opu di rumah bu megaya di ruah na tak megaya opu pegah abang lako belembut abang tiga abang tiga abang bek nedang pada pula kau ni kena bang oi takar dua ciralau bek mana ni yang jak abang nyola koron ngin no abang sakal tua apa nublo capli masih on tetap gunya mentang kalau gunya dapat joji benar
Diuragam senang di rumah. Nya ni, pada gua rumah kalam rumah ku tari tabi oh mikat. Nya kan bau kalam rumah gua rumah oh rumah kribo. Yuk kira ragam. Kok nani ni pelet ni? Oh mukribo ni ku beda ragam ku teh bengeh ni ku. Ikan ni ku teh kapak mah gini. Ikan 2 orang laku kanyan di saat ku. Google Map hana. Hana pedang. Aku tu memang kadang tepu bim. Malam ikat oh. Malam-malam ikat tu. Baik nak perjubai oh nani. Kita malah hidung kamu agam. Uragam malam las. Kita mau ikat lah tu. Iko sikat tu. Baik bandung kau menandi uri agam kadang-kadang wewen malam. Baik kena. Wewen malam tu ilen pujen. Baik kena. Gede. Baik long kacau. Cok permolong dah. Ilen pujen lupa jen. Jaga uri nang gebuk pedek lampu tu gepugot lah kau. Abang, baik menan bang. Abang budak. Oh ujung nama irwa. Pipi akanlah kupikir hantu bunuh dia. Hai. Hantu lalu poi. Maka uri nang beragam uri nang bergagat. Gampung akan God apabila suami isteri God. Anak pun apa God gampung bagi sini suami isteri anak God. Keluarga God, kampung God, kecamatan God, putih God, negara God. Godnya ni bergaul. Anak pun dia God dan juga kampung punya keluarga anak God. Ni habis sekalian. InsyaAllah silaturahmi dah jaga, mulut dah pegat tapi dakwah dah pegat, ibadah dah jaga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga mulutnya yang sukses, mulutnya yang ridha di Allah, kita yang diterima pahala di Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 2 rolong heu untuk cok hadiah. Yang phone yang sok bajanya. Drone. Kan, nyo. Ka. Nyo ya bu dia. Nyo ya. Kan rồi cái gì? Katim ya mon. Iya. Katim. Ka. Kan dia kan tadi. To belajar. Long. Di mau aku juga lutung. So belajar. Ini drone dah. Ya benar. Drone. Yang inang yang sok jilbab merah maron. Dek ni, noi. Ya. Baju seragam dua. Noi. Pagi Syik, usul pagi Syik boleh? Pagi Syik, besok di kampung acara mulut, pegang acara lomba pagi Syik. Nak semangat anak mit. Pegang lomba pagi Syik. Pegang lomba pagi Syik. Anak puas habis pengen kampung kanan pagi Syik. Pegang lomba, udah orang kampung anak begini. Udah kena saya. Betul tak ngelung di kaki. Hanya nanti ibu YouTube permolong kau begini. Soalan ya? Fathun. Pembukaan. Fathul. Pembukaan. Fathul Mekah, buka Mekah. Fathul Qanun, buka undang-undang. Soalan. Dikna. Dedi. Nangka asli itu Dikna ya. Asal nama Dikna? Siapa nama? Nasriana. Mas. Nasrena. Ini gede. Kamu ke mana bu? Kenapa dia biar gula? Gula le tempe. Rona? Gana. Naya but. Nah Malam. Ada. le kampung. Tonan Negu. Kunur. Uraga Burinang. Oh, Kanura ini. Naya but. Dah. Orang kampung dah. Garut. Orang kampung mana? Garut. Sama kampung cocok lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gimana kah tajidnya? Kamu sih kasih dengan surat di tajid. Kah tajid? Adin, wajar. Ini katanya biru goa. Ini ayah nak kerja. Dah ayah sifat hud. Hah? Apa imum? Astaghfirullahaladzim. Tapi lu anak mufum. Lu anak mufum ya. Anak abu imum. Mak nak kerja. Mana? Ayah nak kerja. Mana? Mak. Mana? Politik dah. Mana wah nak kerja? Kamu tahu kerja? Tidak. Nah ya. Mana? Terkait tak bang Fathul. Jadi 4 peng 50 ribu untuk juk ke adik Mas Riana. Mas Rena 25, Fathul 25. Somat ya? Somat. Ronmat Buyamat. Somat. Buyamat. Nah, inang baik. Tah pelihut kaya mak peng bau rinang na. Siga gemak peng rinang mati yang diam tebiat dia peng. Tah je kurinang baik krik-krik lako. Baik krik-krik lako. Lako hek minta peng baik sampai peng rukuk lako payah laki bau rinang krik-krik rumah. Dengan geron aku berah. Baik saya kan dicok peng lako ni kan sak kena hai dibit-dibit ni ya. Juklah ke lako baju baik sampai lako hala punah dua kena kopi dah he baik bayi ego. Nah, Padun, mat, jom adik Mas Renan, coba. Terang dia. Oh, ini lo malamnya ke malai pada boleh aku. Ya aku. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang terakhir. Bismillah, jaga persatuan di kampung, jaga amanah kampung. Tamlaki ba Allah, kampung dia bertambah god. Tamlaki ba Allah, kampung dia bertambah damai. Tamlaki ba Allah, kampung dia bertambah kompak. Tamlaki ba Allah, kampung dia berridha di Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah, sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kampung berjroh amin. Orang kampung bertaat ke Allah amin. Udip berridha di Allah amin. Kitanya berlampunya Allah amin. Mak malamnya pakal yukun amin. Malaikat yatih ridha acara kitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.